Hai, Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Mama, channel Jaja Gabai. Sekarang malam ni Mama berada di nampak tak? Mama berada di Thailand. Hat Yai. Belum Hat Yai lagi. Ini apa? Danau. Kereta baru Ciam. Kita test drive sampai ke Danau. Kita try. Okey tak? Dah sampai, nampak macam okey keretanya. 7E. Minyak parak katanya. Jangan cakap api. Macam kita. Okay, kita sekarang dah sampai dekat hotel. Mama duduk hotel Easy Planet. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mama share dengan kakak ipar Mama. Punya hotel macam baru, jadi bersih lah. Luas juga. Oh, ada connection room. Ada? Okay, tak tahu. Tak boleh buka lah Manda. Tengok view. View kedai makan. Oi, buka dah. Jap. Dah. Boleh pula yang ni single. Ada geng. Kat. Dah, nak tukar ke? Tak apalah. Boleh je. Perlu ijaz nanti. Tak ada. Taklah komanda. Sekarang kita berada di Lee Garden. Tempat kalau pergi Thailand, Lee Garden je lah kena pergi. Sekarang Mama nak beli air ni, grass jelly fresh milk 40 baht. Oh, aiskrim kelapa. 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 Jadi tak ambil. Tak nak macam tu. Jadi merah. Oh, dia boleh ambil sendiri eh? Oh. Taruh sendiri. Taruh sendiri. RM10. Coconut shake ada? Coconut shake ada. Ada. Coconut ada. Mango tak ada. Satu lah. Pak Matnya. Dia apa tak? Macam mana? Betul? Apa? Sekarang kita makan dekat area sini. Area sini. Mama order kat sini. Jasmita Halal Food. Tak ada jumpa pulut ayam pun. Pulut ayam. Ada yang bisa ditengok dia nak tutup dah. Ada. Sekali ni. Ini apa ni? Sekali kakak tengok dulu.
campur boleh. 7 free 1. Dia semua lengkong. Apa ni? Jelly. Jelly. Apa ni? Ketam. Ini isi. Apa ni? Jelly ke apa? Coklat. Cantik. Okay, makanan Mama dah sampai. Mama order nasi goreng ketam. Ketam dia. Mana lagi ketam? Ni ketam. 100 baht. 100 baht dalam RM13. Okay, Mama order ni juga. Sarang burung lai cikang. Jadi sarang burung dia yang mana? Ada burung tak? Entah burung dia. Sarang burung lai cikang. Ada apa? Ada ni ginkgo. Ada ginkgo. Apa benda tak ginkgo? Ni kot. Biji ni teratai. Dia rasa ni biji teratai. Kemudian ni sarang burung. Inilah sarang burung. Ni sarang burung. Dia rasa? Ni manis-manis. Okeylah, yang kita menikmati. Okay, lepas tu sekarang Mama dah dalam 7E. Bila kita kat 7E, ni benda-benda ni lah. Air kelapa. Tapi bukan semua boleh belilah. Kita tengok ada halal yang tak halal. Halal produk. Ni ni halal produk. Yang ni dia tak cakap. Pistachio ni sedap. Tak banyak dah. Mochi. Ni sedap pistachio. Kau? Pistachio coklat. Kalau beli sekarang dah hari kedua kita dekat Hat Nyai. Lepas tu kita dekat kedai. Orang kata kedai viral tak, kedai hantu katanya. Kedai barang dapur yang berhantu. Okey. Jom kita tengok. Yang ada kat dalam ni. Hai. Ni yang hantunya. Macam ni. Okay, korang Mama jumpa ni kan. Ya Allah, comel-comel korang tengok ni. Ni sudu untuk rempah. Dia tulis berapa baht lah. Mana harga dia? Mama rasa ni lah. Ni, 35 baht. 35 baht tu dalam berapa ringgit lah. Comelnya. Comel. Tengok ni. Ni boleh buat apa? Ya Allah. Boleh buat apa ni Ini boleh buat pisau sapu bata lah. Sapu bata. Ni betul-betul pisau bata. Ni tengok ni, pedal. Okey je lah. Ni nak buat apa? Allah comelnya. Untuk makan aiskrim kot kan? Kalau yang ni dah biasa dah Mama tengok. Korang tengok ni. Ya Allah, nak buat apa ni? Ni siapa yang buat masaj, nak letak minyak urut boleh lah ni. Masat. Aitalah. Dekat sini dia punya balang-balang rempah. Dia tak besar, kecil. Estetik guys. Cuma gelas-gelas. Ni pinggan-pinggan ni, tengok pinggan hitam. Cantik.
Siapa yang ada buat-buat kek ni. Ini 535 baht. 535 baht. Kat sini berapa? Kat sini 100 baht. 100 baht RM13. Kalau 535 kalikan lah. Mama dah tepu dah otak. Tak boleh fikir dah. Woi. Kejut. Helmet. Okay guys, sekarang kita kat dalam kedai motor Z-Bike. Tu Z-Bike tengah melayan ni pula anak-anak bujang pula. Tadi dia orang dah melayan kita dalam kedai periuk. Apa yang dia orang tengok tak faham lagi. Tak faham Sport rim. Okay, sekarang kita dekat tempat air kelapa. Tengah nak minum air kelapa. Banyak air kelapa dia. Kelapa dia guys, manis gila. Dia besar ni je 20 baht. 20 baht apa ringgit lah. Dalam RM6 ke macam tu lah kot. Kot. Tapi kelapa dia manis gila. Tak macam air kelapa kita dekat sana. Ni memang buka-buka terus minum. Tak ada letak air gula. Tapi dia memang manis macam letak air gula. Semua orang minum. Okay, kita beli aiskrim pula. Kan? Ada bulut, ada keledek, ada nata, apa tu? Oh, lah. Ada roti. Bulut. Ni flavor, pilih flavor. Coconut. Of course lah coconut. Itu berapa ringgit ya? Berapa dah? Tak. Dia ada harga? Ada. 2 skop berapa? 2 skop? Ada tak? 2 kop. Skop. How much? 40. Okay. 40 baht. Orang siam jual dek, mai lah dek. Jambu nana temikai dek, tolong beli satu lah dek. 40 baht. Tolong beli satu, 2 baht boleh, Malaysia boleh. Oh, semua duit boleh. Jambu, mapelam temikai. Semua sudah habis dah. Halo, Malaysia boleh dah. Dia tak